Hello guys, next parcel. Takutlah. Oh, aku beli jeans. Ini aku repeat order je. Bukan repeat order barang yang sama lah. Repeat order kedai yang sama. Hari tu aku beli kemeja. Tak silap aku kat kedai dia. Open. Wow. Cantiknya. Aku tak ada baggy jeans yang warna betul-betul jeans macam ni. Semua yang aku ada warna lembut-lembut. Warna yang dark blue punya jeans pun dah besar dah. Dah longgar sangat sebab aku dah turun berat kan. Jadi aku dah tak boleh pakai dah slot-slot tu semua. So aku belilah baru daripada brand ni. Dia free size. Boleh pakai size S dengan size M. Ni nama brand dia. Sivali Factory. Dapat dia S/M macam tu. So this is the pants. Ya Allah, cantik gila. Dia bukan jeans yang keras tau guys. Dia soft jeans cutting burial pants. Nampak tak? Bawah dia kecil, tengah dia gemuk macam balloons, atas dia biasa. Cutting balloons. So cantik. Let me show you guys. Syat-syat saya tunjuk kat sini. Tak nampak lah kalau duduk situ. Tada! Cantik kan? Wow, untuk tinggi aku 159, just nice. Memang love ya warna jeans yang colour macam ni. Sebab kalau hang matchingkan dengan warna merah, baju colour merah ke, memang dia akan jadi pop up. Berbanding kalau jeans yang warna soft. Yang ni memang must have lah. Semua orang kena ada satu. And aku sukalah dia punya material jeans ni. Dia bukan jeans yang keras. Tapi dia still tak jarang. Nampak tak? Dia still tak jarang. Kain dia just okay. Wow, dia buat pleated lah kat bawah. Kan bawah dia kecil kan. So tepi ni dia buat macam pleated. So cute. Aku rasa pinggang dia okey je sebab belakangnya dia ada getah. Kalau apa nak beli, belilah kat kedai ni sebab kedai ni memang jual baju, jeans, blouse. Semua cantik-cantik and harga affordable guys. Memang love. Sekali beli kat kedai ni mesti apa akan repeat lagi beli benda-benda lain. So that's all. Thank you so much for watching. See you guys in my next parcel. Bye-bye. Love you.